Dekat depan aku sekarang ni adalah perfume daripada Sugar Bomb, iaitu Raya Collection Limited Editions. So kita nak tahu setiap satu bau ni, bau dia macam mana kan. Aku akan buat quick review saja untuk terangkan bau dia macam mana. Okay, aku akan start dengan first perfume, iaitu Purnama Sinar. Kita check atomizer dulu, tengok atomizer dia macam mana. Okay, nice. Pressurized. Okay, nice. Purnama Sinar ni, starting dia aku dapat bauan yang ke arah fruity, citrusy. Dia macam fresh tapi playful tau. Dan dekat pertengahan tu aku dapat bauan yang soft, floral. Bauan yang macam ke arah rose sikit, ke arah jasmine, yang bagi vibe-vibe yang macam elegant, vibe-vibe yang macam orang pakai baju putih macam tu. Ni sedap. Okay, bila dia dah dry down, dia macam ada bauan yang ke arah warm spicy tau. Macam ada bauan yang ke arah vanilla, tong kabin. Macam ada bau-bauan yang woody sikit. Ada cedarwoods. Overall bau Purnama Sinar ni aku boleh kata dia more ke arah sweet, fruity, floral. Dan ada bauan creaminess dan sensual dekat ujung-ujung tu. Memang sedap. Aku rasa sesuai untuk indoor. Ya, untuk indoor waktu-waktu malam macam tu memang sesuai. Aku suka sangat. Ini nama perfume dia adalah Fajar Damai. Fajar Damai ni aku dapat bauan yang ke arah fresh, fruity, floral tau. Dia macam ada bauan ke arah apple yang airy, yang calming, yang soft. Bila dia dah dry down, dia dah masuk ke arah bauan yang musky dan woody tau. Pada aku agak actually nice tau bau dia. Bau Fajar Damai ni aku boleh katakan dia bauan yang clean, soft dan classy tau. Dia memang sesuai untuk family gathering. Waktu panas-panas pun actually okey tau untuk pakai. Untuk family gathering, waktu panas, outdoor ke indoor ke, semua okey. Ni macam ni more versatile lah daripada Purnama Sinar tadi. Tapi so far aku still lagi minat Purnama Sinar. Ini pula Bayu Luruh. Okay, Bayu Luruh ni dia pada aku dia leaning toward feminine punya bau. Sebab pada aku dia ada bauan yang ke arah fresh, fruity, yang juicy tau. Technically aku dapat bauan yang ke arah peach, ada bau pear sikit, ada bau lemon dekat ujung-ujung tu. Wih, ni syahdu ni. Ni kalau perempuan pakai ni aku rasa ngam ni. Sebab aku suka bila perempuan pakai bauan yang macam ni. Dry down dia pun bauan yang ke arah clean, musky, dan ada bauan ke arah woody sikit. Bayu Luruh ni aku boleh kata bauan yang ke arah fresh, yang ke arah sweet, dan aku rasa mass pleasing lah, easy to like lah. Aku rasa blind buy safe lah, boleh kata macam tu kan. Dan sesuai untuk outdoor, indoor, family gathering. Ya, memang sangat sesuai untuk kolenjan panas ataupun indoor. Dan ini perfume yang keempat, iaitu dinamakan Suria Emas. Suria Emas ni kan pada aku bauan dia ke arah lelaki sikit sebenarnya. But aku rasa perempuan pun boleh pakai juga, sesuai juga. Sebab pada hidung aku lah kan, bauan dia ke arah yang fresh, fruity, tropical sikit. Sebab dia ada bauan yang ke arah pineapple, bergamot, ada bauan grapefruit juga dekat hidung aku. Tapi bila dia dah dry down, memang bauan dia ke arah yang memang clean lah, clean, woody dan musky. Aku rasa lelaki memang akan suka perfume ni tau. Okay, Suria Emas daripada aku, walaupun aku cakap bauan dia agak bold sikit kan, tapi aku rasa boleh je nak pakai outdoor. Untuk family gathering apa semua, memang sesuai lah pakai Suria Emas ni. Okay, the last one, Embun Sutera. Pada packaging ni dia warna biru. So aku assume bauan dia ke arah more to fresh, aquatic punya vibe. First spray tu korang akan dapat bauan yang ke arah fresh, citrusy, dan ada lavender tau. Ada bauan lavender dekat dia punya pertengahan note tu. Memang bauan yang clean, aromatic, fresh, aquatic. Itu je description yang aku boleh gambar kat korang. Dia macam orang yang baru lepas mandi tau. Fresh lepas mandi tu keluar bilik air, inilah bau dia. Aku tak tahu nak cakap apa lagi. Bauan dia memang bauan yang fresh, aquatic. Pada aku bauan yang macam ni senang untuk orang suka dan senang untuk disukai ramai. Macam makanan lah. Itulah dia bau Sugar Bomb Raya Collection Limited Edition ni. Dan personally untuk aku suka bau dua ni actually. Purnama Sinar,
dan embun sutera. So ni number 1 lah kat aku. Walaupun dia leaning towards to feminine punya vibe, tapi aku suka bawah ni. Dan untuk fresh and clean, ini menang lah. So aku boleh kata ini untuk aku pakai waktu malam, dan ini untuk aku pakai waktu siang. So complete. Untuk korang nak dapatkan ke 5 perfume Sugar Bomb Raya Collection ni, aku tak sure ada stok lagi ke tak, sebab perfume ni memang limited edition. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, aku tak tahu, mungkin korang kena tunggu Raya tahun depan. Dan that's it, review aku untuk Sugar Bomb Raya Collection Limited Edition.